Tadi aku datang kat sini, aku parking kereta dekat Museum Negara sana. Lepas tu aku guna LRT datang sini. Aku malas nak bawa kereta pergi sini sebab jalan ceng. So sekarang ni kita nak pergi ke atas. Hari ni ramai, dah start dah. IC? IC boleh, QR pun boleh? IC lah. Okey, boleh. Woi kak, tangan kiri. Ramai tak orang? Ramai tak orang? Pagi tadi ramai. Besok lagi ramai? Ni second wave yang ramai. Seorang je? Seorang je? Ni yang 10. Sini. Lepas tu check kita punya bed number. Kenapa? Dia scan sana, dia keluar kat sini ke? Patah balik. Oh, patah balik. Patah balik. Oh, ada. Siapa bang? Ada. Okey. Oh, ini untuk apa? Untuk dulu lama. Free ke? Kena beli benda ni tau. Kena beli. Aku nak cari token ya. Excuse me. Dia tak licin kan kalau berani? Tak. Ha? Depend lah, kalau dia cepat penuh memang kena pakai socks lah. Oh, Dari maraton ke full maraton memang kena pakai socks. pakai socks lah. Yang pakai ini F5 je ni. Oh. I dah daftar. Oh, ingat tak apa benda ni? Hanya untuk tak nak tahu orang berapa ramai yang Statistics lah, we have to export the sheet later. Weh, maaf memang ramai orang. Thank you. Okay. Puas aku mencari, jumpa nama aku. Okey, nampaklah puas. Semua orang cari nombor. Masih ramai lagi orang sini. So, takat aku je lah. So, I nak tengok. So, yang ini hanya 10 km dengan 5 km. Hanya ini untuk 4 Oktober. Ini untuk half marathon. Sorry. Ini full marathon. So kita orang besok kat sini. Okey. Jom kita tengok apa yang saya dapat. Nombor macam biasalah, flyers. Itu dapat free gift daripada inilah. Ini ada satu. Satu lagi. Ini apa?
Oh ni, dia punya tower. So hanya yang dapat tower ni hanya full marathon saja. Rasanya lah. Tower dengan baju. Access punya baju. Okay, itu saja yang benda dalam yang goodie bag ni. Ni je. Okay.